Buat apa sih? Kau jangan tunjuk mundi. Menarik kan? Menarik. Jom kita pergi sana nanti. Boleh juga. Nanti aku tengok kawan-kawan kita sekali. Boleh? Kita set masa. Kita tanya dia orang. Aku go lah kawan. Hello? Dahulu, di pantai timur semenanjung Malaysia, terdapat sebuah negeri yang kaya dengan budaya dan adat, iaitu Kelantan namanya. Di sini, terdapat sebuah bandar yang menjadi nadi negeri, tempat segala urusan berjalan dengan lancar, iaitu Kota Baru. Keindahan dan makna ini terasa lebih mendalam apabila disampaikan melalui pantun Melayu. Tanah masyhur ilmu dapatan, angin laut berhembus syukur, Kota Baru pusat pentadbiran, segala urusan menjadi teratur. Asalnya dosa tubuh lah. Jadi tidak ada satu dia pagi juga. Dosa muda itu lah dosa tua lagi. Asalnya nak menonton ni, benarnya dia nonton. Nonton ni dia ada mohon durian. Mohon durian orang hotel memang hotel lah. Seterusnya kami pergi ke Kampung Dusun Muda. Burung camar terbang perlahan, riuh suara di laman pagi. Dusun muda berakar warisan, budi ditanam subur di hati. Di Kelantan terdapat sebuah kampung yang terkenal dengan buah-buahan, terutamanya durian. Kampung Dusun Muda namanya. Dahulu kawasan ini sebahagian dari Kampung Dusun Tua. Namun pada tahun 1970-an, kampung ini dibahagikan kepada Dusun Muda dan Dusun Tua. Perubahan ini berlaku kerana pembinaan jalan raya yang memisahkan kedua-dua kampung. Budaya masyarakat kat sini macam mana? Supo dengan orang lain kat sini. Lebih kurang supo gitu kan. Tak ada beza ke apa. Cuma dulu ni lagi bagus sikit lah bahasa gini. Bahasa Cina Melayu ni boleh lah. Faham masuk? Boleh bergaul. Macam kau bagi rumah awak pun tak apa. Awak mari rumah. Kampung Cina telah wujud sejak sekitar tahun 1940-an, jauh sebelum negara mencapai kemerdekaan. Pada waktu itu, orang luar datang berlayar menaiki kapal dan perahu, menyusuri Sungai Kelantan sebelum memilih untuk menetap di sini. Dari perantauan, lahirlah sebuah penempatan yang terbina atas usaha dan kesungguhan. Payung lembut menyisir desa, berhenti mehinggap mencari teduh. Perantau Cina mencari selesa, kampung dibina penuh bersungguh. Perjalanan terakhir kami di Sungai Buduh. Seawal tahun 1970-an, berdirilah sebuah kampung yang dikenali sebagai Kampung Sungai Buduh. Nama Buduh itu sendiri diambil bersempena daripada nama salah seorang perantau atau orang yang membuka kampung tersebut di sekitar tahun tersebut. Buduh dikatakan berasal dari Kemaman, negeri Terengganu. Beliau merupakan salah seorang pedagang dan juga nelayan yang kerap melalui perairan Sungai Kelantan. Keindahan dan asal-usul Kampung Sungai Buduh terungkap melalui pantun. Langit membiru, indahnya ditatap, keindahan bumi ciptaan Tuhan. Warna pelangi sebagai pelengkap, Sungai Buduh mendapat gelaran.
sini, kami duduk berehat di kerusi yang disediakan sambil lepaskan rasa teruja, menikmati keunikan dan keindahan suasana yang berwarna-warni ini.